Bang, motor China ni susah lah dapat spare part. Takut tersadai lama-lama pakai. Betul ke benda ni? Jom kita bedah sama-sama. Contohnya macam dekat depan aku ni, ada sebiji Nexi 180 brand China. Korang tengok design dia memang lawa, lain daripada lain. Tapi korang takut nak beli. Kenapa? Sebab korang dah dimomokkan bahawanya motor China ni susah nak cari spare part. Benda ni mungkin betul atau mungkin tidak. M-Force dah cakap dah guys, setiap motor yang keluar dia akan sertakan sekali dengan aksesoris dan spare part yang cukup. Tetapi mungkin ambil masa sikit untuk korang order, tapi yang penting ada. Betul tak? Ok, untuk barang aftermarket pula, mungkin motor ni aksesoris dia tak banyak macam brand Yamaha atau Honda, tapi yang penting apa guys? Dia ada. Korang kan semua dah di ujung jari. Apa yang korang risau? Korang just perlu cari je. Takkan semua nak tanya salesman. So alang-alang tu aku nak select sikit yang ni Nexi 180. Kalau korang tengok motor ni, dia agak lain daripada skuter yang lain guys. Korang boleh nampak dari segi design dan warna dia. So yang aku paling minat ialah bahagian depan dia. Dia ada identiti tersendiri, tak tiru meniru guys. Dengan enjin bersisikan 174cc, motor ni agak laju guys. Dan harga dia paling menarik. Bawah 10k korang boleh dapat motor yang design macam ni. So tujuan aku buat konten ni nak sedarkan korang bahawa motor China sekarang korang tak perlu takut. Yang penting sebelum beli, korang kena buat research betul-betul dulu dan yakinkan diri korang. Motor ni tengah ready stock. Kalau korang berminat, boleh tekan link di bio atau tekan beg biru. Let's go.